Tayarnya dah lama. Tukar. Aiman, kau macam tahu-tahu je nak sarung tayar apa? Dia dah reti bos. Dah siap lah. Dia dah pandai dah bos. Dia dah tolong pasangkan tayar aku punya. Dia bagi Michelin lah. Terima kasih Man. Macam tahu je kau Man. Michelin PS4S. Ada yang PS4 saja. Ada yang PS4S. Beza dia biasanya dekat compound, dekat bunga macam tu lah. Ramai orang cakap tayar PS4 ni dia memang gigit. Melekat bagi cicak lah katanya. Siapa pernah pakai tayar ni? Cuba review kat komen. Kok ada ramai lagi orang kat luar sana nak try juga tayar ni kan. Dia punya tebal ni 35 je. Biasanya tayar 35 ni susah nak pasang. Mak settle. Sebab apa Man? Kenapa dia agak tak susah? Kalau brand lain lagi susah nak pasang tau. Ini kira Michelin ni kira boleh diterima lah. Tapi dia macam tak kena. Tayar dah baru, kusam macam ni je. Korang kena sapu kit kat tayar ni supaya dia nampak lebih berseri. Walaupun kereta tu pekak, bertepek stiker, yang penting tayar dia ada seri. Apa rahsia dia? Main sini aku tunjuk. Main sini span tadi mana? Tak benda ni. Okey. Borak sikit sambil gosok. Sambil bulan-bulan puasa ni, sampai-sampai kau buat ni, kau anggap je lah kau tengah kunyah nasi, tengah kunyah ayam goreng tu. Barulah dia boleh layan je buat kerja. Kalau kau fikir stres je lah bila kerja nak siap, bila ni baik kau buka je terus. Ini memang kita pakai. Budak-budak ni semua sapu kat kereta masing-masing. Lepas tu dekat kereta customer pun yang tukar tayar kita akan sapu. Kita pakai barang Dr. Chemist ni. Kenapa kita suka benda ni? Satu, sebab dia nampak berkilat. Yang kedua, bila pegang dia tak berminyak pun. Bukan nak suruh pegang. Cumanya bila dia tak berminyak tu dia kurang lah kotor. Kalau tak, sapu-sapu kit je lepas tu kotor. Yang ni sport rem ni basuh lah. Janganlah kit ni kau sapu kat sport rem pula. Kereta ni pun dah banyak makan modal. Demo pun aku dah buat. Korang tolong support aku yang tekan bakul kuning. Beli benda ni. Bukan stiker ni. Ramai orang tanya video semalam pasal stiker ni. Stiker ni aku tak jual. Kalau nak datang bengkel ni kita bagi free je. Ada saiz besar ada. Ni Ni yang paling besar. Ni besar tak besar sangat. Lepas tu saiz kecil pun ada. Yang ni kita bagi free. Nak datang sekarang. Benda ni kalau nak tekan bakul kuning. Tolong sikit nak cek modal repair kereta.